Realiti seorang pembantu pustakawan kerja dari rumah. Inilah workstation di rumah saya dan juga tempat di mana saya chilling untuk ketenangan diri. Siapa cakap kerja dari rumah atau BDR ni hanya duduk saja tanpa buat kerja? Inilah realiti kerja seorang pembantu pustakawan. Buku-buku ini saya bawa balik untuk dikatalog data buku dalam sistem perpustakaan. Setiap buku ni ada ID yang tersendiri. Saya perlu mengkatalog buku mengikut piawaian standard Perpustakaan Negara Malaysia. Apabila dah siap, buku ni akan dibawa balik ke ofis dan ambil buku lain pula. Jadi inilah realiti sebenar kerja dari rumah.